Astaghfirullahalazim, Dinda. Banyaknya slime. Memanglah. Nak buat mandi ke apa? Taklah nak. Nak main slime. Main slime. Satu sudahlah. Ada berapa tu? Ada 4. 4? Dinda guna duit raya Dinda ke? RM2,000. RM2,000? Ha. Hah? Tiga? Hah? Banyaknya. Memanglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini slime yang pertama. Nombor 1. Ibu memang tak suka lah main slime-slime ni. Memang tak suka. Pantanglah ibu. So Ini yang nombor 2. Oh, 2 ada tu. Atas dia tu ada apa? Ada pas mama. Pas Mama. Ada Optimus Prime nama dia. Tengok ni. Ha, warna pink. Lepas tu warna orange. Macam gitu. Ish, pantanglah ibu slime ni. Ibu tak suka lah. Blue dengan putih. Blue dengan putih. Ni warna blue and putih. Iya. Oh, dah campur lah. Ya, cantik lah. Last tak tunjuk warna blue. Ni bentuk cupcake. Comel. So, hari ni Alung dan Dinda nak campur semua slime ni dalam mangkuk ni. Jadi, macam mana warna dia bila kesemua ni kita dah campurkan. Kita tak tahu ni campur kita warna apa. Ha, betul. Kita nak tahu kan dia campur jadi warna apa. Betul. Betul. Okey, so yang pertama kita akan buka yang ini. Nak. Okey, Dinda buka Ini. ni dulu. Slime ni kita tuang dulu. Kita nak tuang. Ha. You. Ya. Bu, lepas si Bu. Oh. Pakai tangan congkel. 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 Dah habis. Warna pink. Warna pink. Leping. Okey, lepas tu Akan. ni nak masuk dulu ke? Yang terakhir lah. Dah. Lepas tu ibu nak buka yang warna orange. Warna. Yang orange ni pun dapat juga dia punya atas ni. Korang tengok ni. Nak. Kan ibu punya. Ni ibu punya. Nak sama-sama. Okey, sama-sama. Kita jangan gaul dulu. Kita jangan gaul dulu. Ha. Kita letak sebelah-sebelah. Okey. Tak sebelah. Okey, jom. Next kita colour apa? Ni astronaut. Warna biru dan putih. Okay. Oh, yang ini keras. Alah, dia macam dah rosak lah yang ni. Nak kena cepat-cepat. Okey, nak buat. Dia tak macam tadi. Macam smooth tak. Yang ni macam keras sikit. Okey, sini ibu tolong. Tekot. Ibu kena tolong sebab dia agak keras. Dia mula keluar. Kalau kita buat macam ni, dia mula keluar. Dia macam tu lah. Dia macam tak cantik macam tadi. Nak. Slime big. Okay, dia tak sebelah dia. Cantik. Macam ni. Dia ada ini. Macam gini. Warna pink, orange, putih dan biru. Ibu letak yang warna ini pula. Kuning. Warna kuning. Tapi warna kuning ni dia dah campur sekali dia punya sprinkle. Macam batu-batu je. Bukan batu. Memanglah ni macam bentuk-bentuk batu bulat-bulat. Tarik. Sekejap. Nak tarik. Dia macam gini. Yeah.
Letak. Tada! Ui. Wow! Ada! Apa tu? Warna kuning ni cantik ah. Letak. Tak semua. Nak. Ni, tengok ni. Dia ada layer orange, kuning. Lepas tu putih, blue. Warna pink tak nampak. Pink kat sana. Okay, Dinda pula. Kenapa makin sangat ni kita? Dinda nak ini. Cupcakes. Okay, Dinda buka. Wow, kita punya mangkuk ni hampir penuh ya dengan slime. Tapi wow. Bau yogurt yang tu? Bau yogurt. Banyak Ni tadi ni tak bawa apa-apa. Tengok ni. Penuh dah. Wow. Habis guys. Okay, last kali ibu punya. Yang ini, yang cantik ni. So, yang ni dia ada glitters. Tengok tu, cantiknya. Macam dia spaghetti. Sekarang dah jadi macam ni. Oh my god. Dia dah campur. Dah jadi rainbow. Tengok tepi ni. Wih. Tengok ni. Lawa. Pink, kuning, biru, orange. Kat sini ada rainbow. Cantik. Cantik. Ada hijau. Cantik. Ini je slime yang rosak. Dia jadi macam tai ke situ. Ini macam tai. Wih. Okey, cantik lah. Hanya sprinkle. Okey, lagi satu. Wow. Lepas mama hilang dah mati. Okey, so inilah keadaan dia sekarang dalam ni. Ada pas mama. So, mari kita henyak-henyak dia. Henyak dia. Kita akan campurkan ni. Wow, cantiknya. Cantiknya. Wow. Tengok ni, dia jadi warna ni. Guys, sini guys. Guys. Dia jadi warna ni. Saya nak ini. Saya nak ini pula. Kita campur. Kita ambil yang belah sini pula. Wow. Warna pink. Saya nak ambil orange. Oh. Cantik. Wow. Wow. Dinda agak ganas Selain agak terbang-terbang. Ibu takut kena lansir. Macam tai dah. Hijau. Warna apa ni? Ibu rasa akan jadi warna hijau. Hijau tai. Hijau tai. Ya. Sekejap, pegang dia pegang sebelah. Thumbnail. Wow. Hush. Okay, kita dah boleh keluarkan dia. Kita akan letak di atas meja. Oh! Sekarang ni kita tengah lenyek slime ni. Nak jadikan dia satu warna. Agak-agak boleh ke dia berubah jadi satu warna? Tengok ni ada ni. Tengok ada apa? Pas mama. Tengok. Oh, ada tu. So, kita masukkan dia. Syak. Alamak, warna dia dah jadi warna tai. Banyaknya Dinda nak buat apa ni? Itulah korang ya, dah campur-campur dia jadi macam gitu je. Alah, habis lah. Lepas ni nak simpan kat mana? Aiskrim mangkuk. Mangkuk aiskrim. Simpan kat icebox. Tengok dia jadi apa? So, nampaknya itu je lah video kita untuk kali ni. Jumpa korang di next video. Bye-bye. Ciao.